Okay, Assalamualaikum. So hari ni kita berada dekat Kin Long Valley ni dekat Ipoh, Tasik Cermin Alright, so hari ni aku bersama dengan geng Honda Malaysia. So kita akan test Honda RSX 150 yang terbaru ataupun nama dia Winner lah. Okay, untuk ride kali ni dia terbagi pada dua, iaitu Group A dan Group B. So Group A tadi dia dah bawa daripada KL sampai ke sini. So aku Group B, so aku akan bawa daripada Ipoh sampai ke Penang. Okay, destinasi kita dekat Penang. So lepas ni kita akan berhenti dekat RNR Sungai Perak untuk isi minyak balik. Lepas tu kita akan shoot terus ke Penang lah. So ini dia barisan-barisan, ada 7 biji RSX 150 dan juga Marshall Super ADV 350 dekat layar belakang. Alright, so jom kita nak test RSX ni. Kalau hari tu bulan 1 itu kita test dalam track. So untuk video kali ni kita test pula untuk highway. Cun tak cun, minyak jimat tak jimat. Mari. So jom kita nak gerak. Kita punya Marshall dekat depan lead ADV 350. Mantap lah. So bismillah. Kan cuaca pun macam tak tahu lah, tak boleh menduga. Harap-harap tak hujan lah. Okay, so let's go. Off-road guys, off-road. So ni kita berada dekat Tasik Cermin. Dah lain weh, dia punya apa, dia punya persekitaran dekat sini. Dulu datang tak ada pun benda-benda macam ni kan. Nice. Okay, so Honda buat event ride ni. Off-road guys. Reset boleh off-road guys. Yeah. Okay, so Honda buat event ride ni untuk media test lah. Nak bagi pengalaman sikit, rasai bawa RSX Winner ni jauh-jauh daripada KL ke Penang. So seperti yang kita tahu, dia punya RSX ni dah lama, beberapa tahun dah dalam market. Dan event yang terbaru ni pun masih lagi orang kata ada orang beli. Jadi itulah dia, yang mana kena Honda dia akan pakai Honda. Panas di depan guys. Jadi kita akan lalu Menora, terowong Menora. So tengok lagi macam mana kan. Aku pun pesan bawa RSX ni untuk jalan jauh. Kalau video yang lepas aku banyak test dekat jalan-jalan biasa So ni kita dapat test jauh sikit lah. Okay, untuk RSX Winner ni. So total jarak perjalanan daripada KL ke Penang lebih kurang 300.5 macam tu lah. Tapi aku bawa daripada Ipoh sampai ke Penang dalam 100.5 macam tu lah. Ada 7 biji. So kejap lagi kita masuk highway, kita tekan tengok. Aku nak test dekat terowong Menora tu ya. Nak tengok palu tak palu dia naik bukit. Jom. Okay, so kita dah keluar tol. Jadi kita santai-santai dulu, panaskan buntut dulu. Aku pula jadi marshal orang. Lama dah bawa kapcai pergi ke Penang. Pada hari tu baru je bawa FZN. Sama je, lebih kurang lah. Cuma sitting position lain lah. Lepas tu kena isi minyak banyak kali. Sebab tangki dia tak berapa nak besar. Full tank dia pun dalam 200 km je. Itu pun kalau bawa santai. Kalau bawa habis pepah mau 180, itu pun dah hujung-hujung. Lori atas lori lain macam. 35. Tarik. Untuk RSX ni dia boleh dapat 1.4 lebih lah. Jom kita try tengok. Jok ADV. RPM merapat guys. Masuk G6. Luncur.
gear 6 maintain 1-2 ngam. Itu kelebihan ada 6 gear lah. Dia tak mengerang tau. Tapi kalau nak lebih sedap, terus poket sikit, baru boleh lain highway dengan tenang. Woohoo! Memotong di situ. Wow, menghampiri. Wow. Abang pandu laju kita. Yang ni jenis SE, Special Edition. Dia datang dengan rim gold. Cover set pun dia lain sikit. Ui, memotong di situ. Brother Den kita. Tu best lah. Ada gear 6 dia boleh maintain 1-2 relax je. Selamba je. Okay, so untuk motor yang aku bawa ni dia masih belum first service. So expectation aku untuk performance dia masih lagi baru lah. Orang kata apa, kalau motor baru jangan lanjan kan. Tapi boleh je sebenarnya. Ikut cara kita bawa. Ada orang dia buat hard braking, ada orang dia buat soft braking. So it depends dekat cara kita bawa. Boleh je mana-mana, tak kisah. Okay. So tapi kalau nak performance engine yang betul-betul lebih baik, after first service baru boleh test lah. Baru boleh kita dapat dia punya peak performance tu. Macam tu lah lebih kurang. Mendaki gear 6 aku tak turun gear. Nak tengok boleh tak bawa aku yang berat ni. Slow. Ada jalan tutup geng. Alright. Jalan sebelah tutup jadi 2 lane. So terpaksa drop gear. Alright. So kita naik bukit gear 4, tambah sikit gear 5. Aku suka satu je, RSX ni dia boleh maintain speed tau. Dia boleh catch up dia punya speed tu dengan baik lah. Dia buat naik bukit pun boleh maintain. Lain-lain corner sikit. Ya, gear 5 guys. Ya, Minora. Here I come. Jadi kereta potong dulu, kita nak ambil gambar. Yeah, bosku. Mantap. Depan ni ada speed trap guys. So kena bawa 80 je.
habis speed trap. Laju balik. Layan corner lu. Laju eh. Okay, so minyak ada lagi 4 bar. Jadi tak payah isi kot di sini kat Sungai Perak. Tak sure lah nak top up ke tak. Macam tak payah kot. Awal lagi. So Alhamdulillah sampai. Tadi boleh tahan juga. Dia punya jalan banyak kereta juga, even though hari Minggu hari ni. Ya. Yeah. So kita rehat sekejap. Mari. So ini dia motor yang aku bawa tadi. Masih Kedara. Baru 200 km lebih. Jadi yang lain-lain lah. Okay. Jadi kita nak rehat sekejap. Jadi kita sambung on board balik. Jom.